Macam mana nak besarkan anak yang bijak sebelum umur 3 tahun? Ingat lo save dan share video ni kepada adik keluarga awak supaya semua tahu cara yang betul untuk jaga anak kecil ni. Kenapa 3 tahun pertama ni begitu penting? Sebab masa ni otak anak berkembang laju gila. Lepas umur 3, pertumbuhan otak mula perlahan. Jadi apa yang kita buat waktu ni sangat penting. Nombor 1, bawa anak keluar rumah. Pergi taman, jalan-jalan, main pasir, sentuh daun. Sebab anak-anak bawah umur 3 tahun, mereka belajar guna diri seperti lihat, sentuh, bau, rasa, dengar. Dia belum boleh belajar dari buku. Mereka belajar dari pengalaman. Lagi banyak dia explore, lagi cepat otak dia berkembang. Yang kedua, cakap dengan anak sebanyak mungkin. Anak yang dengar lebih banyak bahasa, otaknya berkembang lebih baik. Walaupun dia belum boleh bercakap, kita cakap je dengan dia. Baca buku cerita, terangkan apa yang kita buat. Ni bantu bina kosakata, pemikiran dan cara dia faham dunia. Ketiga, jangan emosi, jangan marah atau jerit. Cakap macam senang kan? Tapi kajian dari Stanford menunjukkan kalau anak yang selalu kena marah atau takut, bahan kimia, stres dalam otak boleh ganggu daya ingatan dan juga fokus mereka. Jadi bila marah, tarik nafas dulu, relax, bertenang. Anak bijak bukan tentang paksa dia belajar dari awal, tapi bagi dia ruang untuk explore, bercakap dan rasa selamat. Itu adalah asas untuk masa depan yang hebat. Itu dia.